Sarah je. Lah, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam korang. Hai Sarah. Ha, duduk. Lama tak jumpa. Itulah. Saya ada cerita baik untuk kau. Boleh kongsi? Boleh. Lepas je saya dapat result SPM, saya terus mohon universiti yang saya nak sangat tu. Alhamdulillah saya dapat. Wow. Macam mana dengan awak pula? Lepas je saya dapat result SPM, saya ada dua pilihan. Antara untuk pergi U dalam negara ataupun luar negara. Tapi saya tak tahu yang mana patut saya pilih dan mana yang lebih berpaling untuk saya pilih. Apa pendapat korang? Bagi saya dalam negara lagi bagus sebab lebih murah dan lebih dekat dengan family awak. Kalau awak macam mana? Tapi bagi saya, kalau dekat luar negara lagi bagus sebab walaupun dia mahal, kita dapat banyak pengalaman kat sana. And then tapi bagi saya dekat luar negara lagi bagus sebab walaupun dia mahal, kita dapat banyak pengalaman dan kita dapat banyak belajar banyak bahasa. And then sambil-sambil kita belajar tu, kita boleh melancong dekat tempat yang kita nak. Tapi kita kena tahu juga yang mana lebih berbaloi dan lebih berpatutan untuk saya. Macam mana? Kalau macam tu, jom kita tengok. Mari kita lihat formula pengiraan kos pengajian dalam negara terlebih dahulu. Kos keseluruhan atau K dikira menggunakan formula K sama dengan Y darab dalam kurungan J tambah P tambah M tambah T, di mana Y ialah tempoh pengajian dalam tahun, J ialah yuran pengajian tahunan, P ialah kos penginapan tahunan, M ialah kos makan dan minum, dan T ialah kos pengangkutan tahunan. Menggunakan nilai yang diberikan, K sama dengan 4 darab 8,000 tambah 6,000 tambah 4,800 tambah 1,200. Jumlahnya ialah 80,000. Manakala untuk pengajian di luar negara, formula yang digunakan adalah sama. K sama dengan Y darab dalam kurungan J tambah P tambah M tambah T. Namun, jumlah kos bagi setiap komponen jauh lebih tinggi. K sama dengan 3 darab 60,000 tambah 30,000 tambah 18,000 tambah 5,000. Jumlah keseluruhan yang perlu dibayar adalah sebanyak 339,000. Belajar di luar negara dan dalam negara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk luar negara, kelebihannya ialah dapat mempelajari pelbagai bahasa dan mengenali pelbagai budaya negara luar. Namun, kekurangannya ialah kos tinggi, susah untuk bertemu keluarga. Manakala, untuk dalam negara, kelebihannya ialah kos rendah dan senang untuk bertemu keluarga. Tetapi, kekurangannya pula ialah pilihan kursus yang terhad dan pendedahan antarabangsa yang terhad. Kaisara membuat keputusan untuk memilih tawaran sambung belajar di dalam negara kerana beberapa sebab. Antaranya ialah dekat dengan keluarga, kos lebih murah dan tiada halangan bahasa atau budaya. Selain itu, kualiti pendidikan tempatan semakin meningkat, peluang kerjaya tempatan lebih luas dan proses permohonan juga lebih mudah. Azan. Perasaan takut, menyesal. Tu je. Kerja gila tadi. Memang gila. Takut. Macam gila. Tak pernah buat kerja gila macam gini, ha? 2,000 years later. Kasih aba-aba kalau